Anugerah Piala Gonzales. Piala ini dihadiahkan oleh mantan Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Mohd Ghazali Pen Datuk Mohd Said untuk dianugerahkan kepada kapal yang memperoleh markah tertinggi dalam audit kesiapsiagaan, AK, PLDM. Anugerah berbentuk trofi akan dianugerahkan kepada kapal yang memperoleh markah yang tertinggi semasa audit kesiapsiagaan sepanjang tempoh penilaian dari 1 Januari hingga 31 Disember tahun sebelumnya. Kapal juga layak untuk mengibarkan bendera kecil Piala Gonzales untuk tempoh setahun di puncak tiang kapal. Pemenang akan menyimpan trofi ini selama 30 hari di kapal dan kemudian memulangkan trofi tersebut ke BIJ untuk simpanan. Pemenang dibenarkan mengambil semula trofi untuk sebarang majlis atau ketika lawatan ke pelabuhan asing. Pemilihan pemenang Piala Gonzales dilaksanakan melalui sistem pemarkahan audit kesiapsiagaan yang telah ditetapkan dalam Manual Pengurusan Audit dan Pemeriksaan PLDM. Penyampaian hadiah dan piala kepada pemenang akan dilakukan semasa hari ulang tahun PLDM atau majlis yang bersesuaian. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.